Okay, masih dalam vacation dengan my team. Budak ni biasalah seronok tengah snorkeling tu. Okay, let's talk about kita cakap tentang pula dalam hidup ni ada masanya kita perlu macam take a break, pause. Okay? Bahasa Inggeris, bahasa Inggeris je PAUSE, pause. Kita kena take a break, pull a break and then figure out something. Kena relook ourselves, bukan refresh ya, dia macam relook and dia macam apa, reflect ourselves balik, reflect ourselves about where are we now kan, and then kita umur berapa, reflect kat punya hubungan kita, okay? Yang penting hubungan kita dengan Allah, dengan keluarga, dengan manusia, dengan diri kita sendiri, dengan alam kan. Kita kena reflect sebab bila kita reflect ni kita akan ada macam satu peringatan diri sendiri. Sebab kalau kita always mengejar, okay? Kita always mengejar, macam kita dalam perlombaan kan, if you are in the race, kita tak berfikir masa race ni, tak tambahkan perlombaan yang laju, yang cepat. We don't think, kita tak fikir sangat, kita hanya fikir untuk habiskan, tamatkan ataupun nak capai. So fikiran kita lebih kepada apa yang kita mahu. So jadi kita tak fikir adakah yang kita mahu itu perlu, apa yang kita buat itu betul, adakah kita sentiasa di dalam landasan yang sebenarnya, ataupun kita hanya mengejar kan. So sebab tu penting bagi saya reflect, kita take a break, pause and reflect diri kita semula, fikirkan balik, relook and reconsider certain things. Kadang-kadang kita perlu buat readjustment tentang apa yang kita buat, sebab kita perlu pastikan sebaik mungkin hidup kita ini ada perubahan pada setiap peringkat ataupun setiap fasa hidup kita. Kita tak boleh sama je daripada umur 20-an, 30-an, 40-an, 50-an dan sebagainya. Sama je. Tambah-tambah pula kita ni sebagai orang Islam kan. Kita makin penghujung usia ni, kita kena fikir towards the end kita ni nak masuk syurga. Jadi kita kena makin lebih jaga hubungan kita dengan Allah. Itu sepatutnya lah. Lepas tu again, reflect semula. Tengok kan, macam mana kita punya amalan kita, macam mana hubungan kita dengan manusia, dengan Allah, macam mana. Kita perlu buat pembaharuan ataupun perubahan ataupun penambahbaikan kan. Perlu semua tu sebab kita tak sama dengan dulu. Kita tak boleh nak gunakan tenaga kita sama macam kita umur dulu, sama kita dah tua, tak. Kita kena beri keutamaan, prioritize. Okay, pada peringkat umur 40-an apa keutamaan kita, 50-an apa keutamaan kita, and we work towards that priority because we can't do all. Impossible kita nak capai semua kan. Itulah. So again, kita kena reflect. Saya sendirilah, masa umur 20-an, 30-an tu, sibuklah untuk bina keluarga. Mula nak kahwin, betul dah ada anak, bina keluarga, get the foundation for my children kan, education fund lah, apalah. Kemudian 40s, mula lebih kepada, kita pun start mula fikir lebih kepada kesihatan kan. Masuk 50s, lebih kepada lebih masa dengan family, dengan perancangan supaya by 40s, 50s tu kejayaan kita, sama ada kita bekerja ataupun berniaga, things are getting better kan. So our priority akan berubah from time to time. Jadi kalau kita tak reflect, kita hanya sibuk mengejar kan. Kita always mengejar, always chasing kan. Kita mungkin ketinggalan, mungkin apa yang kita buat tu sebenarnya tak ada pun kesan yang panjang, hanya untuk short term je, hanya untuk memuaskan kehendak kita. Tapi at the end of the day, long term kan, kita tak capai pun. At the end of the day, penghujung usia kita masih sibuk mengejar je, tanpa apa-apa pun yang kita jelas yang kita dah dapat capai pun. Contohnya setiap kali
Kita always nak upgrade harta. Maknanya kejayaan kita tu hanya lebih kepada benda. Jadi benda ni takkan cukup kan. So jadi makin berusia kan, makin ke hujung ni kita hanya sibuk mengejar benda. Tapi nilai sebenar tak ada, kurang lah. So itulah sebab tu again, reflect ourselves, reflect balik, tengok balik. Kadang-kadang kita perlu diingatkan jugalah, itu peringatan lah. Bila kita reflect ni, kita perlu ingatkan diri kita sendiri. Kadang-kadang orang ingatkan kita marah. Kita tambah kita dah berumur ni. So kita kena ingatkan diri sendiri. So itulah dia punya penting untuk kita break, take a break and then pause and then reflect ourselves and then come up with something better, reshape our plan, readjust our plan, reshape our priority kan, realign our priority sesuai dengan usia kita, untuk kita at the end untuk mencari redha Allah, untuk kita mendapat penghujung penamat yang baik sebagai orang Islam, iaitu husnul khatimah insya-Allah. So penting lagi reflect and reflect.